Sempena hari raya aku termasuk satu kedai kat Plaza Singapura. Semua jual branded $1, $2 item. Orang penuh lah guys. Aku beli bag daripada Jepun. Harga apa bag branded lah. Nanti aku tunjukkan harga original 100. Diorang jual $5. Bag tak koyak pun. Tu pun dapat diskaun. Dia kasih minta $7. Aku minta $5. Penuh sesak tempat ni. Nampak manusia semua. Benda murah-murah guys. Aku dah tersesat. Tapi sesat kat Plaza Singapura ni. Harga diorang jual semua murah-murah. Fashion, semua banyak fashion. Harga yang paling mahal ada $7. Tak ada lah sampai ratus-ratus. Tapi semua branded item diorang jual. Nampak guys. Yang aku dapat bag buatan dari Jepun. Harga mahal tu. Tapi aku dapat. Diorang minta $7. Aku dapat $5 lah guys. Guys, lihat apa aku dapat. Ni bag lah. Logo dia kan, nampak. Buatan dari Jepun. Bag tak ada koyak pun guys. Tapi jangan terperanjat, aku dapat $5. Nampak? Nampak dekat, nampak. Bag. Zip semua okey, tak ada koyak. Itu yang aku nak. Kualiti mesti bagus. Kualiti bagus tapi minta tawar dia boleh pengsan mati ya. Okey, jumpa lagi guys. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga